Exco Perak DAP, juga Ketua DAPC Wu Kalong masuk sekolah, katanya bawa peruntukan kerajaan negeri. Tapi bonus tambahan, dia ajak pelajar masuk DAP. 所以说希望大家可以在未来觉得我们做不好的就进来加入我们，取代我们觉得我们做得好的就跟我们并肩作战。 Sejak bila sekolah dah jadi cawangan baru DAP? Atau ni strategi baru guna duit rakyat, peruntukan kerajaan, cari ahli parti? Dulu masa pembangkang, lantang jerit, jangan politikan sekolah, jangan guna dana kerajaan untuk parti. Tapi sekarang, sendiri masuk sekolah, guna nama peruntukan kerajaan, cari ahli parti. Lidah mereka ni memang boleh bengkok ikut jawatan ke? Sekolah tempat anak muda belajar, bukan tempat tanam ideologi parti DAP. Daripada memikir macam mana nak rekrut ahli parti baru di sekolah, lebih baik kerajaan fikir macam mana nak tingkatkan keselamatan pelajar. Peruntukan kerajaan tu bukan duit DAP. Itu duit rakyat, duit kita semua. Nak bagi peruntukan kerajaan boleh, tapi jangan selit propaganda parti. Hari ini bawa peruntukan kerajaan masuk sekolah, cari member baru. Esok, adakah pelajar kena hafal manifesto parti? Ni bukan reformasi, ni rekrutmasi. Dan yang paling jijik, semua ni dibuat atas nama peruntukan kerajaan kepada rakyat. Ibu bapa di luar sana bimbang ke dengan fenomena ni? Jangan terburu-buru untuk melabel saya. Saya Kim Rakyat.